Hai. So, ini Akib, suami saya. So, ini Irsha. So, ini kita orang punya first video lah kita nak buat YouTube channel. So, kita ada satu benda lah kita nak buat hari ni. Tapi sebelum tu, kita nak pergi makan sebab kita orang lapar. Kita nak makan kat mana? Kita nak makan kat Ayam Gepuk Pak Gembus. Okay. Sekarang pukul 3.16. So kita orang tak makan daripada semalam sebab kita orang baru balik daripada KL. So kita orang sangat-sangat lapar. Kita last makan yang betul-betul makan pukul 5 petang. Ya, semalam pun kita makan sehari sekali je sebab kita nak makan BBQ town semalam. So tapi tak apa, kita tak lapar pun. Cuma kita dah pukul 3 ni rasa lapar. So kita nak makan and kita nak buat sesuatu. Actually korang dah boleh tengok dah daripada tajuk atas tu kan. So tapi sebelum tu kita pergi isi perut dulu. Jom. Okay. So kita orang tengah on the way pergi dekat DJI lah. So kita nak tengok kita punya kamera macam mana. New device lah untuk kita buat video, vlogging kan. Ya, sekarang kita pakai phone je. Ya, betul. Tengok tu, kita tak biasa tengok sebab dia kamera kat belah sini. Jadi kita orang lari nak tengok mana. Macam tu lah. Macam tu lah. So tengah tunggu traffic light je. So nanti kita dah sampai, kita akan jumpa balik lah. Okay, bye. Nak tunggu parking sebab parking tengah penuh. So kita tengah double park lah kan. Sebab kawasan Austin ni orang takkan ada banyak parking kan. So kan tunggulah kejap. So sementara nak tunggu parking tu, kita ceritalah how kita tiba-tiba nak beli DJI ni kan. Macam selalu orang kata kalau nak buat vlog ke, nak buat video ke, apa benda ke, semua macam guna apa yang ada kan. So macam kita nak ceritalah why tiba-tiba nak beli. Sebenarnya kita nak beli DJI ni sebenarnya impromptu je. Sebab semalam kan kita balik daripada KL kan. And then kita macam keluar dengan kakak lah. Ini kita singgah satu store. Satu store tu dia ada tu display lah DJI, GoPro, Insta360. And then sebelum kita tengok yang DJI Osmo Pocket 3 tu, dia punya orang kata, dia punya bestnya, dia stabilize semua. Dia stabilize dia best lah, and quality video dia sangat cantik lah. And then kita orang hari ni kita orang tengok YouTube, kita orang nak macam buat research lah, research di device apa yang DJI yang better untuk kita buat vlog. And then kita buka satu YouTuber ni, YouTuber Natshira. Shout out to her sebab dia yang memberikan inspirasi tau. Dia inspire kita untuk beli DJI Osmo Cosmos. Osmo Nano lah. Sorry, DJI Osmo Nano. Cosmos tu atau DJI Osmo Nano. DJI Osmos Nano. DJI Osmos Nano. And then dia inspire kita lah. And then dia sangat orang kata memudahkan kerja. Dia bukan inspired lah sebenarnya. Literally sebenarnya nama nak beli DJI. Sebenarnya kita tengok dia sebab dia kan pakai daripada DJI Osmo Pocket 3 tu kan. Dan semua orang pun cakap nak pakai Osmo Pocket 3. Tapi to be honest, banyak sangat dapat macam komplain lah yang DJI tu sangat fragile. Gimbal dia kena jaga sangat. Dan dah mahal. And then macam kau nak kena jaga macam baby. Macam I don't have time for that. Macam tu kan. And saya pula kasar punya orang babe. Banyak gila barang jatuh. Handphone jangan tanya. Ya doh, tengok handphone dia. Jahanam dah handphone dia. So sebenarnya kita tengok lah nak tu macam tolong kita buat comparison antara DJI Osmo Pocket 3 dengan DJI Osmo Nano ni. And then dia sendiri cakap kalau beginner better pakai yang Nano ni sebab macam lagi macam lagi kecil and compact and sangat macam tahan lasak. Berbanding dengan Osmo Pocket 3 tu macam sangat-sangat fragile. And then macam dia kecil lah tapi dia macam
panjang lah macam tu. Kalau DJI tu nano tu macam kecil tu je macam tu lah. And harga pun tak sampai 2,000 weh. Dia macam 1,000 something je. Macam DJI Osmo Pocket 3 tu 2,000 something lah. Yes. Tapi dia complete set lah. Yes. And then bagus lah dia sekali dengan bag. But the thing is, itu tak ada masalah lah sebenarnya. Macam kita orang macam fikir macam ketahanan dia. And then satu lagi yang buat kita orang okay nak beli nano ni sebab DJI Osmo Pocket 3 tu tak waterproof. Yes. So bila nano ni, yang nano ni dia macam waterproof. And then dia sangat dah macam tahan lasak. So sangat senang kalau kau nak pergi macam travel, kau nak pergi apa macam nak buat POV sebab dia kecil weh. Dia boleh, nanti kita orang tunjuk lah dia punya feature-feature dia macam tu. So sebenarnya tu dah cerita dia. Kita orang just macam masuk kedai, macam macam menarik je. Tiba-tiba macam okay jom beli. Balik Johor macam kita fikir-fikir macam tengok tadi buat semalam kita terfikir nak beli. Betul semalam. Tapi yes. semalam kat kedai tu cuma ada Osmo Pocket 3 dengan Osmo Action 6 kot, tak silap. Yes. Kan? Tak ada nano ni. Kita tahu pasal nano ni sebab kanat je. So Yes. kita buka-buka tengok nano lagi better daripada yang lain-lain sebab dia beginner friendly. Dia pun suggest untuk yang beginner untuk buat vlogging, nak buat video. And then dia magnetic weh, untuk yang rider pun boleh buat video juga. Macam gitu lah cerita dia. So kita tak cerita lebih lah. Padahal tak ada terlebih kan. So nanti lebih-lebih tu waktu kita unboxing tu. Tapi sekarang ni mana parking? Weh sumpah tak ada parking weh. Tak apa, kita dah bepak je lah. Boleh ke kalau ada orang? Nanti kalau ada orang horn, I keluar lah. Nak buat macam mana? Okay. So kita orang dah bepak. Guys, kita orang dah pergi dekat Bad news. Sabar le. Bad news. Okay, ada bad news. Kita dah pergi dekat outlet Austin. And then kita masuk and then kita tanya lah pasal nano tu kan. Dia kata tak ada restock. Dia kata kena tunggu 1 hingga 2 minggu. And then kita macam Tak boleh tunggu. kita nak pakai minggu ni. Tak boleh tunggu. Lepas tu kita orang pun apa lagi, Google and call outlet Damansara Alif lah dekat bandar sana. Kat Tampoi. Kat Tampoi, sorry. Salah pula. Dekat Tampoi. So kita orang call, dia kata ada restock. So kita orang pun on the way pergi sana. Sorry dah gegar. Dah sampai. Dan awak Quite excited juga untuk guna. Okay, nampak tu gang. Guys, Guys. Guess what? nampak tak apa yang kita tengah pegang ni? Tada! Dah beli. Cepat thumbnail. Inilah device baru yang sekarang kita tengah pakai. And wow. Weh, Tapi okay lah, video quality dia tak berapa. dia tak, okay, kalau Dia- tanya quality video, DJI Osmo Osmo Pocket Pocket is 3 tu better. lagi better lah. It's better. Tapi disebabkan dia sangat fragile dan keyboard dia sangat sensitif and kita kena extra cautious, nak kena jaga macam baby. So, we don't want that. Kita tak nak ambil risk yang sangat tinggi. So kita decide nak ambil DJI Osmo Nano. And the quality video quite good juga for me. And then this is 4K and 60 FPS. Okay, korang tahu, korang kat sini kalau kita orang record video kecil ni je, tengok besar mana. Ni tapak tangan, ni dia punya kamera sangat kecil. So kalau kat public pun macam korang takkan nampak pun, orang takkan perasan pun yang ini korang tahu. So sangat senang kalau macam orang yang macam camera shy ke, orang introvert ke nak record video, lagi senang, korang boleh detach je macam ni. So korang bawa ni je kalau korang sangat malu dan takut nak vlogging dekat dalam kereta ke, dekat mana-mana nak buat POV pun boleh. Yang ini sangat penting. Yang ini macam korang nak ini dock dia lah, macam dia punya nak transfer data kat sini lah. So dia nak buat dua-dua pun still lagi kecil dah berbanding daripada DJI Osmo Pocket 3 tu. So korang kecil ni je. Tengok tu. And then korang boleh flip the screen juga. Macam tu. Kalau korang nak tengok macam selfie pun macam gini pun boleh, tak ada masalah. Macam gini je. Sangat kecil tengok tangan. Halo guys, sekarang pun dah pukul 10.58 dan dah nak pukul 11 dah. And Elisha pun dah tidur. Dia sampai rumah je tadi dia terus tidur weh. Dia penat weh sebab dia sangat penat. Sebab apa? Dia minggu lepas hari Jumaat, Sabtu Ahad dia pergi Perak. Dia ada glamping lah holiday dengan kawan-kawan dia. And then
balik je daripada Perak sampai JB. Isnin dia terus kerja. Dia terus kerja sampai hari Jumaat dia tak rehat. And then hari Sabtu kita orang naik KL sebab ada wedding member saya dekat KL. And then kita orang balik semalam hari Ahad pukul 3 lebih kurang baru sampai JB. So dia memang sangat penat lah. Tadi pun dia balik rumah je, dia terus baring, dia terus siap-siap semua, dia terus tidur. Dia dah tak larat dah. And then tak apalah, barang-barang semua saya dah siap kemas. Everything dah settle lah. So hari ni hari yang panjang juga actually. Sebab kita orang keluar pukul 3 tadi. Pukul 3 keluar makan apa semua. And then terus pergi cari device DJI ni. And so far untuk hari ni testing, everything is okay. Everything is good lah. Sangat convenient, kecil, and Elisha ni pemalu. Jadi dia jadi segan lah kalau contoh buat device yang besar. Macam semalam pun cuba nak buat vlog pergi dekat Barbecue Town, dekat Mid Valley Mega Mall. Saya dekat pakai handphone. Dia pun dah segan-segan silu lah. So dengan ada device ni, so dia akan ada kurang sikit rasa malu lah untuk dia. Tapi it's okay. It's not problem. Saya lah YouTuber baru yang baru nak berkecimpung dalam bidang YouTube ni. Baru nak belajar. Baru nak mengenal dunia YouTube. Nak buat vlog, nak buat travel, nak buat apa-apalah video, apa-apa. So, kita orang berdua, kadang-kadang mungkin saya seorang, kadang dia seorang. Tengok keadaan. Kalau saya kerja, dia buat video seorang. Kalau dia kerja, saya buat video seorang. Ada masa, kita buat video berdua. InsyaAllah, support kami. Like, share and subscribe YouTube kami. InsyaAllah, akan ada video-video menarik yang akan menyusul. Doakan perjalanan kami, InsyaAllah. So, jumpa lagi di video next. Assalamualaikum. Bye-bye.